Okey, pelabur datang. Daripada mana pun lah. Dia bagaimana untuk memastikan bahawa vendor kontraktor ni juga kita dapat tingkatkan. Apabila pelaburan masuk, mestilah ada pekerjaan. Ya, Dan juga ya, limpahan okey. kepada ekonomi dan golongan muda yang bila kita jumpa, dia nak peluang pekerjaan. Dia nak mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Kerana peluang pekerjaan tu kalau ada, dia nak peluang pekerjaan yang setaraf dengan apa kelulusan dia. Dia tak nak underemployment. Kita dapat lihat bahawa limpahan ekonomi sudah mula dirasai dari segi pekerjaan, daripada segi syarikat-syarikat kita, terutamanya syarikat PKS. Kan contohnya tahun lepas 19.1 bilion ringgit kan di Okey, ya, Negeri Negeri Sembilan. Macam mana kita nak dapat limpahan itu? Kita kena pastikan limpahan positif itu wujud sebelum kita memberi insentif ataupun kadang-kadang memberikan kelulusan yang diperlukan. Berapa ramai rakyat Malaysia yang akan diberikan pekerjaan ataupun peluang pekerjaan kalau pelaburan ini masuk? Satu. Kedua, yang penting yang disebut tadi. Kalau digunakan produk tempatan, kontraktor tempatan, syarikat tempatan, kita akan beri insentif untuk menjayakan pelaburan mereka. Ini penting.